Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama Bantuan MY. Dalam perkembangan terkini, perhatian kini tertumpu kepada satu sesi pertemuan rasmi yang melibatkan wakil pencarum KWSP bersama pegawai daripada Kementerian Kewangan dan pihak KWSP yang berlangsung di Auditorium Parlimen. Pertemuan ini diadakan bagi menyampaikan sendiri representasi dan pandangan pencarum yang memohon agar kerajaan mempertimbangkan semula cadangan berkaitan pengeluaran simpanan KWSP secara bersasar. Sesi tersebut berlangsung dalam suasana rasmi dan teratur mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Difahamkan, walaupun lebih daripada 50 pencarum hadir bagi menyatakan sokongan, hanya beberapa orang wakil telah dipilih untuk menyampaikan pandangan serta luahan bagi mewakili keseluruhan kumpulan pencarum. Antara individu yang mengetuai delegasi ialah Datuk Seri Syahidan bin Kasim. Selepas tamat sesi tersebut, beliau memuat naik satu kenyataan yang memaklumkan bahawa sesi penyerahan representasi kepada Wakil Kementerian Kewangan dan KWSP telah berjaya dilaksanakan. Menurut beliau, pihak pencarum berharap agar setiap cadangan dan pandangan yang dikemukakan dapat diteliti dengan hati yang terbuka. Mereka percaya masih terdapat ruang untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat membantu rakyat yang benar-benar memerlukan tanpa mengabaikan kepentingan simpanan persaraan dalam jangka panjang. Beliau turut menegaskan bahawa suara rakyat seharusnya sentiasa diberikan perhatian dalam setiap proses membuat dasar dan keputusan oleh kerajaan. Berdasarkan perkembangan semasa, objektif utama pertemuan ini boleh dianggap telah tercapai apabila wakil pencarum berjaya menyampaikan sendiri hasrat dan cadangan mereka kepada pegawai yang hadir mewakili agensi berkaitan. Dalam masa yang sama, Menteri Kewangan dan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP tidak menghadiri sesi tersebut. Namun begitu, pertemuan tetap diteruskan bersama pegawai kanan yang mewakili kedua-dua pihak bagi menerima memorandum serta mendengar sendiri pandangan yang dibawa oleh wakil pencarum. Sehingga kini, belum ada sebarang keputusan rasmi diumumkan oleh kerajaan atau KWSP berhubung tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar. Sebarang perubahan dasar hanya boleh disahkan selepas pengumuman rasmi dibuat oleh pihak kerajaan atau KWSP. Justeru, perkara paling penting yang dinantikan selepas ini ialah maklum balas rasmi daripada Kementerian Kewangan dan juga KWSP hasil daripada perbincangan yang telah berlangsung. Sama ada cadangan tersebut akan dipertimbangkan, diperhalusi atau ditolak, semuanya masih bergantung kepada keputusan rasmi pihak berkuasa. Orang ramai juga dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan tidak mudah mempercayai khabar angin yang tersebar di media sosial bagi mengelakkan kekeliruan mengenai status tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar. Itulah perkembangan terkini mengenai pertemuan rasmi wakil pencarum KWSP bersama pihak Kementerian Kewangan dan KWSP di Parlimen. Terima kasih kerana menonton Bantuan MY. Jangan lupa untuk terus mengikuti saluran ini bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai bantuan kerajaan, KWSP dan info semasa yang sahih. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video seterusnya.